Banyak sangat. Sampai kita pun macam pelik. Macam mana benda ni boleh berlaku. Sebab macam yang buat lah, yang pasal kan, yang urus bagus lah. ingat yelah macam kita contoh kalau kita lahir kan, kita boleh terus pergi ke JPN ke apa kan, terus daftar kat situ waktu baby lagi kan. Oh tapi ada juga jenis yang tangguh tak pergi JPN apa semua. Itu kalau yang sepatutnya dia boleh buat tak boleh. Tapi yang memang dia tak boleh buat langsung pun ada juga. Oh itu kenapa pula? Sebab mungkin dia punya parents datang sini. And mungkin dokumen dia expired. Dokumen macam mana? IC merah tu expired. Pasport dia expired. Oh. Kan macam tu. So dia jadi parti lah. Yes. Kan? Oh. Dia jadi parti. Tapi anak-anak tak salah. Betul tak? Betul. Dia beranak kat sini. Anak-anak tak salah. Dan anak-anak ni tak dapat akses kepada education, medication, and dengan semua benda yang ada lah. Apa pun tak ada lah. Tak boleh sebab dia pun dah kosong. Betul. Right. Dah tak ada apa.